Apa khabar semua? Salam sejahtera dan selamat datang. Liga Super 2024-2025 bakal melabuhkan tirainya. Apa khabar semua? Salam sejahtera dan selamat datang. Sekali lagi, ini adalah Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Untuk pertembungan Liga Super 2024-2025 yang bakal melabuhkan tirainya. Hari perlawanan ke-26, Sabah melayani kunjungan Perak. Pasukan di kedudukan ketiga bertemu pasukan di kedudukan ke-8, Perak. Result di antara KL City dan KDN. Okey, ini adalah kesebelasan utama Sabah. 352 adalah pilihan Martin Stano. Memastikan perlawanan yang lancar, tidak mempunyai insiden-insiden yang tidak diingini, dan pada waktu yang sama untuk memastikan keadilan. Walaupun cuma mencatatkan satu kemenangan dalam 5 perlawanan terakhir. Begitu juga dengan Perak, tetapi hari ini mereka mahu mengakhiri saingan dengan nota yang lebih manis. Untuk bertahan dan memenangi kawalan bola di situ, melepaskan Wanzek Haikal di sini, 1 lawan 1, masuk ke dalam satu percubaan. Wanzek Haikal ya, hampir saja dapat menggugat kedudukan Damien Lim. Mulanya nampak seolah-olah serangan balas ataupun transition yang dilakukan oleh Sabah sebelum Perak berjaya untuk memenangi semula kawalan bola dan melepaskan Wanzek Haikal di sini. 19 minit. Cantik masuk. Mungkin situasi 1 lawan 1 diselamatkan. Wanzek Haikal dengan peluang pertama untuk pasukan Perak. Dapat lihat dikelilingi 3 pemain sentuhan pertama yang berjaya melepaskan diri. Dan kemudiannya Pak Tesu yang diperdayakan di situ oleh Wanzek. Wanzek antara pemain. Cantik through ball yang berjaya dilakukan Faris Istiham, 1 lawan 1. Dan gol sendiri yang berjaya dihasilkan. Dan tidak ada sesiapa yang boleh mengatakan Perak tidak layak untuk berada di hadapan. Satu Wanzek. Lihat kedudukan onside Faris Istiham. Dan dia mungkin mencari rakan di bahagian far post itu. Tetapi sentuhan Nara Wilson itu yang akhirnya menjadi pemusnah. Waktu Sabah mula untuk menguasai bola pada ketika ini. Dinesh. Satu kesilapan yang dilakukan oleh Dinesh. Akibat kawalan. Kad merah terus dilayangkan. Apa yang berlaku di sini? Khairul Syahmi bin Ahmad Khalidi mendakwa kena kelalaian di sini. Satu high foot. Dan itu adalah sesuatu yang cukup berisiko tinggi. Darren Lock yang semakin isolated kedudukannya. Di bahagian depan itu lambungan yang cantik daripada penjaga gol. Bagaimana di sini tidak satu lagi peluang yang hampir membawa kepada jaringan. Dalam babak pertama untuk Perak adalah 2 pemain sayap mereka, Faris Istiham dan juga Ahmad Daniel Hakimi. Mereka menunjukkan komitmen yang cukup tinggi. Lihat, satu last ditch effort daripada Pak Tesu kali ini. Tandukan on target, tetapi sentuhan itu, seperti tadi Rawilson tidak dapat memastikan bola itu. Gol sendiri Rawilson Batuel, minit ke-29 menjadi perbezaan dalam babak yang pertama. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini untuk aksi separuh masa yang kedua. Jangan ke mana-mana. Kad merah itu sedikit sebanyak membantutkan momentum mereka. Permulaan kick-off dalam babak yang kedua, Sabah dari sebelah kanan ke kiri, Perak dari sebelah kiri ke kanan. Mungkin dapatkan pengesahan pemain yang digantikan adalah Irfan Fazail. Permulaan tengah mereka untuk mencipta peluang. Terlepas kali ini, mungkin peluang dari sebelah kanan. Masuk ke dalam, satu cutback barangkali yang berjaya dilakukan. Ini adalah peluang untuk Jafri Chiu. Disia-siakan peluang keemasan. Itulah yang dikatakan dalam bola sepak, apa sahaja mampu terjadi. 10 lawan 11. Sabah memulakan babak kedua ini dengan hampir-hampir mengejutkan Perak. Percubaan itu tersasar ke sebelah kanan. Bahaya kedudukan ini, percubaan yang agak baik daripada pemain Ahmad Daniel Hakimi. Panjang babak yang pertama, kita dapat lihat lorongan itu. Dan kemudiannya satu percubaan ke bahagian far post untuk cuba menewaskan Damien Lee. Giliran Perak pula untuk melancarkan serangan. Lihat bagaimana ruang-ruang kosong yang ditinggalkan. Kedudukan di bahagian tengah, Faris dengan satu percubaan. Masuk dari sebelah kanan, sudah pun dapat membaca satu cutback yang dapat dilakukan dari sebelah kiri, dan percubaan itu mungkin sedikit saja tidak jauh daripada kedudukan far post di sebelah kanan itu. Clayton drop deep untuk meminta bola. Cantik through ball yang dilakukan Syami Samsudin, dan kemudiannya tidak mungkin, sudah beberapa situasi yang kita saksikan
mampu menghasilkan gol kedua untuk pasukan Perak. Satu cutback cantik daripada Syami Samsudin untuk mencari kedudukan Faris Islam, namun bingkas untuk bangun meneruskan permainan, mencari kedudukan Farhan Roslan. Satu percubaan jarak jauh yang dilakukan, terus kena kapal dan Zik Nazli. Dengan 3 pemain menunggu dalam kawasan penalti, yang lebih baik dalam situasi itu. Kerana lihat kedudukan Jafri Chiu yang tidak dikawal langsung dalam kawasan penalti. Pertanyaan 2-3 kali ke atas barisan pertahanan Sabah untuk percubaan jaringan yang kedua, percubaan jarak jauh kali ini. Lihat sekali lagi. Dorongan cantik Tommy dengan satu percubaan jarak jauh yang melihat ada atau tidak sentuhan daripada Damian Lim. Kebangkitan Sabah setakat ini belum membuahkan sebarang hasil. Dari jarak jauh Ramzi terkena palang. Wow, good try. Sudah pun melihat 2 minit dimainkan. Kita lihat sekali lagi percubaan ini. Terkena bahagian atas palang daripada Luciano. Satu percubaan cantik. Mungkin itu adalah aksi yang terakhir yang kita saksikan. Dan whistle dibunyikan akhirnya untuk menamatkan kempen saingan Liga Super 2024-2025 untuk kedua pasukan Sabah dan Perak. 3 mata penuh, gol sendiri Rawilson Batwell minit ke-28 menjadi pemisah 3 mata untuk Perak.